Gila banyak dia punya barang. Ini semua raw material lah ni. Yang ini yang dah siap packing, Ini dah siap sekilo. packing. Nampak finish good. Oh, finish good. Senang ada macam ni lah. Ni dalam ni. Nah. Macam ni dah siap dah. So dekat dalam tu kan, yang raw tu semua kita guna-guni yang sama balik, kita masuk dia yang siap-siap macam ni. Senang so tak ada lah. agak-agakkan lah. Ya, senang. So ada kat situ pea protein, rice protein. Lepas tu ini yang baru tak salahnya, FMP ni betul? FMP betul. Apa fat milk protein? FFF aku pun dah tak ingat dah. Tapi itu adalah yang ni yang baru. Milk powder yang dicampurkan dengan apa tadi, minyak apa? Minyak sawit. Minyak sawit. So kalau WMP ni susu dia punya lemak susu lah. Kalau FMP ni dia punya lemak dia ada campur dengan lemak sawit. Minyak sawit sikit. Minyak sawit. Jadi dia murah sikit. Costing dia lebih murah. Murah lagi. Kalau susu mahal lah. Lepas tu kat sebelah tu ada WPC, NZ. Yep. Kalau tidak ada juga daripada US apa semua. Ada. Ada beza juga. Kalau macam ni daripada NZ, kalau yang daripada US beza dia daripada New Zealand, daripada US. Daripada negara je lah. Daripada negara, kilang berbeza, syarikat berbeza. Tapi macam kau selalu cakap, kalau NZ ni lembu polka dot. Lembu polka dot. Kalau US ni lembu rodeo. Yes. Lembu je lah beza. Lembu kan? beza. Menarik banyak barang. Tapi kan, walaupun banyak barang macam ni, jadi juga kadang-kadang isu tak cukup stok lah. Ramai sangat orang order. Betul. Contohlah kita punya soy. Soy kita, produk kita top seller. Betul. Top seller 1 bulan belas tan jual. Belas tan. Bukan 1-2 tan, belas tan. Setan. Macam setan. Banyaknya lah barang kat sini. Menarik. Ini finish good. Ya. Korang yang mana yang nampak dah kat sini kan, stok kita memang dah ready banyak. Masalahnya korang order banyak sangat. Jadi kita cuba buat yang terbaik lah. Stand by guys, next video kita akan tunjukkan lagi tentang HK dekat sini. Yes.